Kerajaan Amerika Syarikat pernah bina satu bandar bawah tanah rahsia tempat diorang boleh lari kalau tiba-tiba meletus perang nuklear. Raven Rock ni sama macam Area 51, salah satu projek yang dirahsiakan oleh kerajaan. Nama rasminya Continuity of Government ataupun Projek COG. Ada satu individu yang pernah bekerja di sana selama 3 tahun setengah dan buat pertama kali dia cerita depan kamera di Vice TV apa yang sebenarnya ada di dalam tu. Tempat ni terletak 768 kaki bawah tanah dan cukup kuat untuk tahan hentaman nuklear. Ia dilindungi dengan 2 pintu setebal 3.5 kaki, beratnya 30 tan setiap satu. Bangunan ni juga dibina atas spring khas supaya boleh serap gegaran letupan. Dia kata dalam tu ada 5 bangunan berasingan dan setiap bangunan ada 3 tingkat. Dan setiap tingkat cukup besar untuk tampung 50 hingga 80 pegawai. Tempat ni digelar bandar bawah tanah sebab lengkap dengan macam-macam kemudahan. Ada kafeteria, kedai gunting rambut, takungan air besar, penjana elektrik, pejabat pos, pusat perubatan dan juga pusat kawalan yang boleh uruskan operasi perang nuklear. Dibina sejak 1950-an untuk hadapi serangan nuklear, tapi sampai sekarang tempat ni tak pernah digunakan untuk tujuan asalnya.